Assalamualaikum dan hai, kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Okay kawan-kawan, video kali ni saya nak berkongsi momen yang amat bermakna buat kami sekeluarga, iaitu majlis perkahwinan anak kami yang berlangsung di Yan Kedah. So kami berada di Yan Kedah. Sekali lagi kami datang ke Yan untuk majlis perkahwinan anak kami. Jadi jom sama-sama kita saksikan detik-detik indah ini. Jom. One eternity later. Okay, sekarang saya berada di homestay Sri Zulidah Homestay, dekat dengan rumah bakal menantu saya lah, pengantin perempuan. Jom kita tengok persiapan pengantin perempuan sebelum bergerak ke masjid untuk majlis akad nikah. Jom. Okay, selesai dah tadi majlis akad nikah anak sulung kami. Alhamdulillah, tadi memang saya share kepada kawan-kawan momen-momen indah kami sekeluarga. So kami lepas tadi telah pun makan jamuan ringan sikit, dan nak share kepada kawan-kawan belakang. Kalau kawan-kawan tengok, Masya Allah, dia punya sunsetnya, Masya Allah lawa. Macam gold, memang ni sekarang ni golden hour kan, nampak keemasan. Memang cantik, memang kawasan kampung ni memang cantik habislah kalau duduk sini. Nampak belakang duduk kalau kawan-kawan boleh nampak duduk apa ni, buayan ni, sambil menikmati pemandangan sunset. Okay, malam ni kami dijemput oleh family mertua anak saya, ataupun merangkap besan saya datang ke rumah mereka. Ada majlis kesyukuran dan juga program family. So jom kita tengok suasana majlis kesyukuran dan program acara family. Jom.
Untuk 38. Sambutan yang pertama, nombor 5. Alhamdulillah dah sampai rumah daripada majlis kesyukuran dan acara family tadi di rumah besan kami di rumah besan kami. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Memang meriah lah tadi. Kita boleh tengok tadi kan. Dia bermula daripada acara doa kesyukuran. Kami tak sempat doa kesyukuran sebab lambat sampai. Dan makan-makan, dan ada acara untuk kanak-kanak, acara untuk pasangan, family, macam-macam acara dibuat tadi. Dan ada cabutan cabutan barakah ataupun cabutan bertuah lah. So meriah lah, itu bagi saya lah. Acara macam tu dia membina bonding kekeluargaan. Itu yang bagus. Itu yang bagus lah, boleh dipraktikkan. Sebab kalau tengok keluarga di sebelah besan saya tu memang ramai keluarganya. So boleh buat family day kalau kita tengok tadi kan. Tomorrow. Assalamualaikum, hai. Hari ni hari kedua kami berada di Yan Kedah. So hari ni hari kami tengah bersiap-siap untuk rombongan berarak ke rumah pengantin perempuan, majlis resepsi pada hari ini. Jadi jom saya kongsikan sebagai kenangan memori indah kami majlis resepsi perkahwinan anak kami. Jom, kami tengah siap-siap. Pelan-pelan, tangan depan, senyum. Senyum. Gigi jaga. Gigi dah tampak lah. Okey, mampir mengucapkan selamat datang bagi penyempurnakan acara makan berada.